Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nik Nur Syahira Amni binti Nik Hasbullah, nombor matrik di 2022 1103 810. Hari ini saya ingin membentangkan proposal kajian bagi subjek BSR 3913 projek tahun akhir. Tajuk kajian saya ialah penerapan teknik puisi dra dalam pengajaran dan pembelajaran PDP Sajak di Sekolah Menengah Kebangsaan. Bab 1. Pendahuluan. Dasar pendidikan negara memainkan peranan penting dalam pembentukan sistem pendidikan di Malaysia. Subjek Kesusasteraan Melayu Komunikatif KMK menggabungkan unsur linguistik dan sastra, dapat menampilkan beberapa genre seperti cerpen, novel, drama dan puisi. Sajak sebagai salah satu puisi moden memerlukan pendekatan PDP yang interaktif dan reflektif. Bagi pernyataan masalah pula, yang pertama, masalah utama penggunaan teknik pengajaran yang tidak cukup interaktif dan kurang menarik perhatian. Yang kedua, kurang minat daripada para pelajar terhadap genre sajak. Kita teruskan dengan objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti masalah teknik dalam pengajaran dan pembelajaran PDP sajak di peringkat sekolah menengah. Kedua, menerapkan teknik puisi dra dalam proses PDP berdasarkan sajak Citra Pelangi 1 Malaysia. Yang ketiga, menganalisis keberkesanan teknik puisi dra yang digunakan dalam PDP berdasarkan sajak Citra Pelangi 1 Malaysia. Kita beralih pula kepada persoalan kajian. Pertama, apakah masalah teknik yang dihadapi dalam PDP sajak di peringkat sekolah menengah? Kedua, bagaimanakah teknik puisi dra dapat diterapkan dalam PDP sajak di sekolah menengah? Yang ketiga, sejauh manakah keberkesanan teknik puisi dra dalam meningkatkan pemahaman dan penghayatan pelajar terhadap pembelajaran sajak? Seterusnya, kerangka konseptual kajian. Apa yang dapat kita lihat? Kerangka ini berasaskan teori konstruktivisme Piaget dan Vygotsky yang menekankan pembelajaran aktif melalui pengalaman, interaksi sosial dan refleksikan diri. Teknik puisi dra diperkenalkan sebagai pendekatan PDP untuk membantu pelajar menginterpretasi sajak secara kreatif, berkomunikasi serta bekerjasama dalam kumpulan. Bertujuan mengenal pasti masalah teknik PDP sajak Citra Pelangi 1 Malaysia melaksanakan teknik puisi dra sebagai intervensi pedagogi dan menganalisis keberkesanan teknik melalui ujian awal dan akhir terhadap pelajar. 2. Tinjauan literatur. Kajian teknik pengajaran dan pembelajaran PDP sajak. 5 kajian lepas telah menyumbang kepada bidang PDP sajak melalui pendekatan inovatif masing-masing. Kajian Arina Syabira dan Nordiana 2021 serta Sarina Muhammad Salim 2017 memperkenalkan teknik mestamu yang melibatkan deklamasi sajak tanpa muzik bagi meningkatkan kreativiti vokal pelajar. Kajian Arifah Ahmad ETAL ND pula memanfaatkan peta pemikiran Aiting untuk merangsang kebat dalam analisis puisi. Norli Othman 2021 melalui modul 4 menekankan penulisan puisi dan papan cerita sebagai alat bantu visual. Sementara itu, Nur Azimah Zakaria 2023 mengaplikasikan strategi pengajaran timbal balik untuk memperkukuh kemahiran membaca dan pemahaman teks sastera. Walaupun pendekatan mereka berbeza daripada teknik puisi dra yang bersifat dramatik dan ekspresif, semua kajian ini tetap berkongsi matlamat memperkaya PDP sajak secara menarik, kreatif dan berkesan. Bagi kajian sajak, kajian lepas menunjukkan pelbagai tajuk sajak digunakan sebagai bahan utama dalam PDP untuk menyampaikan nilai, mesej dan membina kemahiran pelajar. Kajian Arina Syabira dan Nordiana 2021 menggunakan sajak Kembali ke Rumah Nurani yang bertemakan pencarian kedamaian dan kekuatan dalaman. Sarina Muhammad Salim 2017 pula menekankan penghayatan sajak secara kreatif dalam pengajaran Komsas namun tidak menetapkan tajuk sajak khusus. Josh Romiko dan Mary Fatima 2021 menganalisis sajak istimewanya kita bagi mencungkil makna tersirat berkaitan penghargaan terhadap ibu, guru dan tentera. Manakala dalam kajian tahun 2022, mereka mengkaji sajak Janji kepada Bumi yang membawa mesej penjagaan alam sekitar. Kajian Monica Liao Kahbei 2017 pula menganalisis 25 sajak karya Lim Suitin untuk mengenal pasti nilai budaya masyarakat Cina. Kesemua kajian ini membuktikan bahawa sajak berperanan sebagai teks sastra yang kaya dengan mesej, nilai dan unsur pemikiran.
Kajian teori konstruktivism. Kajian lepas menunjukkan bahawa teori konstruktivism menjadi asas yang kukuh dalam memperkasa PDP Kesusasteraan Melayu, termasuk dalam subjek Bahasa Melayu secara umum. Kajian Arina Syabirah dan Nordiana 2021 menerapkan pendekatan mengalami menghayati melalui teknik Mustamu bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam penyampaian sajak. Sementara itu, kajian oleh Nur Ain Elzira 2018, Hasiah Arjani 2011 dan Norafidah Noralidin 2017 membuktikan bahawa pendekatan secara kendiri bahawa pendekatan konstruktivism dapat memperkayakan strategi guru membina pengetahuan secara kendiri dan meningkatkan prestasi pelajar. Kajian oleh Zuraini Mat Jasin dan Abduli Sukur Syahari 2012 pula menyokong keberkesanan model 5 fasa nidam dalam membantu pelajar memahami teks Komsas secara lebih aktif, reflektif dan bermakna. Kesemua kajian ini secara keseluruhannya menekankan pentingnya pembelajaran yang berasaskan pengalaman interaksi serta penglibatan emosi pelajar selaras dengan prinsip utama teori konstruktivism. Bagi kajian sajak, kajian lepas menunjukkan pelbagai tajuk sajak digunakan sebagai bahan utama dalam PDP untuk menyampaikan nilai, mesej dan membina kemahiran pelajar. Kajian Arina Syabirah dan Nordiana 2021 menggunakan sajak Kembali ke Rumah Nurani yang bertemakan pencarian kedamaian dan kekuatan dalaman. Sarina Muhammad Salim 2017 pula menekankan penghayatan sajak secara kreatif dalam pengajaran Komsas namun tidak menetapkan tajuk sajak khusus. Josh Romiko dan Mary Fatima 2021 menganalisis sajak istimewanya kita bagi mencungkil makna tersirat berkaitan penghargaan terhadap ibu, guru dan tentera. Manakala dalam kajian tahun 2022 mereka mengkaji sajak Janji kepada Bumi yang membawa mesej penjagaan alam sekitar. Kajian Monica Liao Kahpei 2017 pula menganalisis 25 sajak karya Lim Suitin untuk mengenal pasti nilai budaya masyarakat Cina. Kesemua kajian ini membuktikan bahawa sajak berperanan sebagai teks sastra yang kaya dengan mesej, nilai dan unsur pemikiran. Bagi instrumen kajian, instrumen pertama ialah temu bual separuh berstruktur bersama guru subjek KMK. Temu bual ini dijalankan untuk mendapatkan maklumat awal tentang masalah pengajaran teknik sajak di sekolah. Seterusnya, penggunaan ujian pra dan pasca untuk menilai sejauh mana teknik puisi dra memberi kesan kepada kefahaman pelajar terhadap sajak. Ujian pra dijalankan sebelum teknik diterapkan, manakala ujian pasca selepas teknik dilaksanakan. Perbezaan skor akan dianalisis untuk melihat keberkesanan teknik tersebut. Seterusnya, kajian rintis dijalankan terlebih dahulu bagi menguji keberkesanan dan kesesuaian semua instrumen yang akan digunakan dalam kajian sebenar. Instrumen tersebut merangkumi temu bual, pelaksanaan RPH teknik puisi dra serta ujian pra dan pasca kepada pelajar. Kebolehpercayaan. Kesahan isi kandungan instrumen kajian dipastikan melalui semakan pakar dan guru subjek bagi memastikan kesesuaian soalan dengan objektif kajian. Temu bual sepada berstruktur dijalankan bersama guru KMK bagi menjamin kebolehpercayaan data. Ujian pra dan pasca telah dilaksanakan menggunakan penskoran yang seragam dan konsisten. Data bagi kajian ini dikumpul melalui beberapa kaedah, antaranya temu bual bersama guru, pelaksanaan PDP menggunakan teknik puisi dra serta ujian pra dan pasca kepada pelajar. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik untuk temu bual, manakala skor ujian pra dan pasca dibandingkan untuk melihat sejauh mana keberkesanan teknik ini dalam meningkatkan kefahaman pelajar terhadap sajak.